Pernah tak terfikir, agaknya ada tak visi kemerdekaan yang lain daripada apa yang kita selalu dengar? Kali ni, jom kita patah balik ke masa lalu. Kita selami kisah sebuah gerakan yang mungkin jarang disebut, kaum nasionalis Melayu radikal. Dan kita tengok gagasan berani mereka untuk sebuah negara yang bersatu dan merdeka. Okey, tapi sebelum kita pergi lebih jauh, jom kita fahamkan dulu satu benda ni. Bila kita sebut radikal, apa sebenarnya maksudnya? Dalam konteks cerita ni, perkataan tu bukanlah datang dari mereka sendiri. Sebaliknya, ia satu label, satu cop yang British bagi pada sesiapa saja yang berani, yang lantang menentang mereka dan cuba menyemarakkan semangat anti-penjajah. Jadi, ini pelan perjalanan kita. Mula-mula, kita akan kenal siapa sebenarnya watak-watak utama dalam gerakan ni. Lepas tu, kita akan tengok macam mana mereka boleh membentuk satu gabungan yang luar biasa. Kemudian, kita akan bedah visi hebat mereka yang dipanggil Perlembagaan Rakyat. Dan akhir sekali, kita akan fikirkan apa legasi yang mereka tinggalkan untuk kita hari ni. Okey, bahagian pertama. Siapa sebenarnya di sebalik suara-suara perubahan ni? Jom kita kenal. Penggerak utama gerakan ni tak lain tak bukan Parti Kebangsaan Melayu Malaya atau PKMM. Di bawah pimpinan Dr. Burhanuddin Al-Helmi, seorang tokoh yang sangat disegani, PKMM ni bukan sekadar parti politik biasa. Ia dah jadi macam satu platform besar untuk satukan semua suara yang nakkan kemerdekaan penuh dan pengaruh dia memang kuat, terutamanya di Perak, Selangor dan Pahang. Dan cuba tengok nombor ni, 53,000 ahli. Wow, ini bukan calang-calang kumpulan tau. Angka ni pada tahun 1947 menunjukkan yang idea-idea mereka ni betul-betul diterima oleh orang ramai. Ini adalah satu kuasa rakyat yang British tak boleh pandang sebelah mata. Setiap gerakan mesti perlukan tenaga orang muda yang penuh semangat, kan? Untuk PKMM, tenaga tu datangnya dari Angkatan Pemuda Insaf atau AP. Dengan Ahmad Busamam sebagai ketuanya yang memang terkenal dengan semangat membara, AP ni jadi barisan depan yang paling lantang, yang paling berani. Dan yang ini yang sangat menarik. Zaman tu, suara wanita jarang sekali didengar dalam arena politik. Tapi gerakan ni sangat ke depan. Mereka ada Angkatan Wanita Sedar atau AWAS, sebuah sayap wanita yang diterajui oleh Syamsiah Fakih yang hebat. Kehadiran mereka ni bukti yang perjuangan ni adalah perjuangan untuk semua orang. Cuba bayangkan, semua tenaga ni, orang muda, wanita, para petani, golongan agamawan, semua bersatu. Dan itulah yang betul-betul terjadi. Kumpulan-kumpulan macam Geram, Hizbul Muslimin dan Batas, semua bergabung di bawah satu payung gergasi, Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA. Tujuannya untuk jadikan suara mereka satu dan cukup kuat untuk didengari. Tapi cerita putera ni tak habis kat situ je. Langkah mereka yang seterusnya ni memang betul-betul akan catat sejarah sebab mereka membentuk satu pakatan yang merentasi kaum. Okey, dekat sinilah puncanya. Satu pihak kita ada British. Mereka tubuhkan jawatan kuasa kerja yang boleh kata eksklusif lah hanya untuk UMNO, raja-raja dan pegawai British sendiri. Orang bukan Melayu, tak ada tempat. Jadi, apa Putra buat? Sesuatu yang sangat bijak. Mereka bergabung dengan AMCJA, iaitu Gabungan Parti-Parti Bukan Melayu. Bersama-sama, mereka tuntut satu meja rundingan yang adil untuk semua. Pendirian mereka memang jelas dan sangat-sangat tegas. Perjanjian yang British cadangkan tu, lupakan saja. Bagi mereka, itu bukan jalan ke arah kemerdekaan yang sebenar. Itu cuma satu lagi taktik British untuk terus berkuasa, cuma dengan nama yang berbeza. Tapi, gabungan ni bukan setakat membantah dan protes je. Tak. Mereka buat sesuatu yang jauh lebih hebat. Sesuatu yang sangat revolusioner waktu tu. Mereka tulis draft perlembagaan alternatif mereka sendiri. Dan hasilnya, lahirlah satu dokumen yang sangat bersejarah, Perlembagaan Rakyat. Ia dibentangkan pada Julai 1947. Dan ini bukan sekadar senarai permintaan kau. Ini adalah satu pelan tindakan yang lengkap, satu blueprint, satu visi alternatif untuk masa depan Malaya. Jadi, apa sebenarnya yang ada dalam visi berani ni? Jom kita tengok satu-satu. Pertama, mereka mahu tanah Melayu dan Singapura bersatu.
Kedua, satu konsep yang memang radikal. Semua warga negara, tak kira kaum, akan dikenali dengan satu kerakyatan, iaitu Melayu. Ketiga, bahasa Melayu mesti jadi bahasa kebangsaan. Keempat, Raja-Raja Melayu kekal sebagai raja berperlembagaan. Dan kelima, perlu ada perhatian khusus untuk memajukan orang Melayu. Satu pakej yang sangat lengkap kan? Dan bukan itu je tau, ada lagi. Mereka juga cadangkan Dewan Perundangan yang dipilih oleh rakyat, pastikan hal ehwal Islam diuruskan oleh orang Melayu. Dan ya, sampai ke bendera kebangsaan pun mereka dah fikirkan. Merah dan putih, lambang keberanian dan kesucian. Soalan besarnya, apa jadi pada satu cadangan yang begitu lengkap dan jauh ke depan ni? Sayangnya, macam yang selalu terjadi dalam sejarah penentangan, suara rakyat dipinggirkan. Pihak British tolak mentah-mentah perlembagaan rakyat ni. Sebaliknya, mereka teruskan juga dengan rancangan mereka sendiri, iaitu Perjanjian Persekutuan 1948. Tapi, adakah perjuangan mereka tu sia-sia? Jawapannya, tidak sama sekali. Walaupun perlembagaan mereka ditolak, idea-idea mereka tak pernah mati. Merekalah antara yang terawal menyemai benih semangat kebangsaan yang tulen. Merekalah yang berani bercakap tentang hak sama rata untuk semua, tentang kebebasan bersuara, demokrasi dan keadilan sosial. Pada masa idea-idea ini semua masih dianggap asing. Dan ini membawa kita kepada persoalan terakhir untuk kita sama-sama fikirkan. Walaupun perlembagaan rakyat ni tak pernah jadi kenyataan, semangat perjuangan mereka untuk sebuah negara yang bersatu, demokratik dan adil sebenarnya masih hidup. Ia terus menjadi sebahagian daripada perbincangan kita tentang apa maknanya menjadi rakyat Malaysia. Jadi, sejauh manakah idea-idea mereka ini masih relevan untuk kita hari ini?